kalau kita tengok, walaupun kerajaan negeri-negeri pembangkang ini berbeza dengan parti di peringkat persekutuan, tetapi kerajaan tidak menganaktirikan. Kerajaan persekutuan telah menyediakan peruntukan yang sangat besar kepada Terengganu. Umpamanya saya ambil contoh untuk rolling plan RP1 RMK12 725.96 juta. Tahun seterusnya 2022 sebanyak 1.37 bilion, daripada 225 projek kepada 365 projek. Maknanya kalau anak tiri mesti kita kurangkan jadi separuh, tetapi ini double. Kemudian 2023 jadi 407 projek dengan nilai 1.39 bilion diluluskan untuk negeri Terengganu. Dan negeri Terengganu antara negeri yang tertinggi. Macam-macam kalau boleh disebutkan, pembinaan hospital Kemaman, pembinaan hospital Dungun dengan kos 0.4 bilion, 145 juta, pembinaan balai bomba Kuala Nerus 5 juta. Kemudian saya difahamkan Terengganu buat pertama kali dalam sejarah kita akan ada pusat matrikulasi. Lama dah kita minta, tapi alhamdulillah hari ini akan, insya-Allah dalam beberapa tahun lagi Terengganu akan ada pusat matrikulasi negeri Terengganu. Begitu juga pengawalan projek pengawalan hakisan pantai, projek pemulihan, macam-macam projek. Jadi tuduhan bahawa kerajaan menganaktiri ini bagi saya satu tuduhan yang tidak sepatutnya keluar daripada mulut kita, kerana faktanya berbeza daripada apa yang kita ucapkan. Dan saya juga nak ulangi sekali lagi bahawa soal hak royalti itu tidak berbangkit. Kerana kalau pertikai, kalau kerajaan kurangkan hak untuk rakyat negeri Terengganu, saya percaya bahawa kita, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli senator daripada kerajaan juga akan berdiri menentang usaha itu, kerana hak itu memang hak untuk negeri yang mana hasil itu diperolehi.